kuih yang berasaskan gula Melaka. Apa-apa yang berasaskan gula Melaka is actually my favourite. Sebelum bulan Ramadan, mungkin Ya. boleh kongsikan tak antara menu ataupun juadah yang dicari ketika berbuka puasa? Okey, ketika berbuka puasa, Nadi suka manisan. Nadi memang establish yang Nadi suka ondi-ondi ataupun kuih yang berasaskan gula Melaka. Apa-apa yang berasaskan gula Melaka is actually my favourite. Nadi tambah sikit sebelum raya ataupun berbuka puasa sebelum raya. Yang paling penting bagi Nadi untuk hari raya dan juga hari-hari sebelum tu is lemang, gulai lemak, ayam kampung dan juga daging dinding. So tiga ni kalau kita pair kan memang sedap, kena sangat dengan taste bud Nadi. Yeah. Apa keistimewaan kuih Melaka ni sebenarnya? Gula Melaka ni, dia memang manis lah. Nak kata klise lah kalau saya cakap gula Melaka ni dia tak manis sangat. Tak, gula Melaka memang manis. Tapi dia punya taste tu memang lagi dekat, lagi dia lebih rasa authentic. Authentic, originality tu lebih ada dengan masyarakat Malaysia ni kan. Kuih gula Melaka tu, yeah. Ketika berbuka kena makan nasi tak? Tak perlu pun tak apa. Nadi suka berbuka dengan benda-benda yang ringan dulu, popia, murtabak ke, samosa dan sebagainya. Lepas tu, I'll go to the desserts. Moreh baru saya makan nasi. Selalunya. Okey. Macam mana dengan bersahur pula? Bersahur dia makan heavy. Makan heavy? Apa yang leftovers from the berbuka, Nadi akan bawa kepada Moreh. Apa yang dia beli kat bazar tak habis kan, Nadi akan makan Moreh lah. Nadi akan makan masa sahur. Saya kuat minum susu. Okey. Ya. Yeah. Makan heavy ketika bersahur, perut macam mana? Okey. Okey. Tak ada masalah Tak ada masalah langsung. Okey. Tadi kata menyebut ada beberapa jenis rendang tadi kan? Ya. Yeah. Mana yang masak? Alhamdulillah, saya suka spend my time with my mom in the kitchen. Alhamdulillah. Jadi antara menu yang dikuasai? Menu yang dikuasai? Betul. Orang kata pejam mata? Goreng-goreng lah. Nasi goreng, mi goreng, kuih goreng. Saya rasa semua goreng-goreng ni adalah mudah dan boleh dimaster dalam 1 minggu saja. Ya. Jadi ilmu masak tu dia memang dipelajari daripada ibu? Daripada mak. Ya. Okay, jadi pandangan you sendiri sebagai seorang lelaki, adakah lelaki itu perlu tahu basic memasak? Perlu sebenarnya. Sebab kadang-kadang kalaulah kita ada bini, kalaulah kita ada isteri kan. Kalau isteri kita busy bekerja, kalau kita lapar, kita boleh masak sendiri. So Nadi rasa benda tu adalah basic asas yang lelaki boleh master lah. Ya. Okay. Sebagai seorang pelakon juga kan, kadang-kadang kita memerlukan satu komitmen untuk menjaga penampilan. Betul. Jadi dari segi diet, selain daripada senaman, mungkin rutin pemakanan bagaimana Ikut yang time. diamalkan? Nadi akan makan ikut time. Breakfast is breakfast. Kadang-kadang saya skip breakfast, saya akan terus pergi ke lunch dan juga dinner. I'm gonna skip tea time. Tea time Nadi selalu takkan makan tea time. I'm gonna eat terus kepada dinner. So maksudnya 3 kali lah satu hari, itu saja. Nadi tak makan malam lah. Maksudnya tak makan pukul 12 ataupun pukul 1, pukul 2 pagi Nadi tak makan. Ya. Jadi limit berdina tu sampai pukul berapa? Kalau boleh lah. 9 paling lambat Nadi rasa, 9.30 paling lambat lah. 10 tu pun dah lambat dah bagi Nadi.